Ada cut. Kenapa? Aduh. Baru mengabikan ke. Keluar dulunya curah. Bah ada apa ni bisa? Nyok upai bangnya bisa. Cứ bị tem mình chơi bang nó. Nhớ có gì tem mày tem, harus tem. Ya nè, để chào cô. Penyakit atau becak lot. Yang tiga menyukai cu becak, cuti men. Pandai orang kah? Apa mama macam ku gak lo awak jaga kerja. Awak jaga kerja. Oh, sorry bro. Jaga jarak. Pun nak melapor ke awak kena? Tu begawa kah? Tu payah melapor. Lo nak lo silai no ke? Ide ujak jaga kerja ujak manto. Nyo kampung nek lo ni no. Bukan putra tujuan kakak itu becak lo. Bukan tujuan lo cuma tak boh. Kain tak lo gede umur nek lo tu. Masalah engkau bawa bayu di bandar nya untuk tak duduk. Penting kata lo tak le. Jadi nyobang kau jok permete. Permete? Tak motor je, nampak yang penting lontok ke dia, semua. Permete terbaik motor. Permete? Itu permete? Permete. Masa irona tu, Bo cik, yang penting lontok semua. Permete terbaik motor. Dia dah warna terbaik motor ke bayu, yang penting lontok semua. Kaji, dah beres. Rumah pak kecil dah. Ini mesti pak. Mesti tempat ni jak dong kena. Okey lah bang. Okey. Oh, mana pun no. Tiga ni. Siapa dompet tinggal lagi dia? Nya pasti orang yang doa. Kena terawih. Nya bahu lapar bahu kecil ni. Bahu dulu ni. Jangan masih orang. Okey, ada lapar bahu kecil. Hai bang, makan dengan main becak. Lagi anak mau dai. Hai si Menan Roy. Hai nyo becak kau sembarang becak. Nyo becak. Giblo dek nek tu lo. Wate ayah lo mentau SMA. Oh boleh bang. Bek le dah muka di mah. Gom becak padu peng. Hai masa bang yang bai becak loan bak lo you kira. Kau ana mungkin. Mak Roy nak ilong kalau pegah puno. Kira per mete. Per mete. Mai dah nak kira. Pan main becak lagi umpung apa yang dak hijau meter mai. Aduh, apa meter ke? Ibadah pelaku rumah. Boga bang, jadi no bang. Yo bena ju bang jo. Pulang. Ai do wi go pre man jo. Gam. Duit ni di peng. What baby di gam yan. Ibai le. Go becak abis punya. Lo yakin kalinya ana moholi gudai ka? Bang. Kau gudai Pak Biju dah nak jumpa. Gudai tu bang. Udahnya. Ya apa baik nama. Jumpa lah. Bang, hai. Oh. Tapi tak lah kau kena main. Aman bang, tabah bang, tabah. Kan? Yang kakak jumpa dulu nak. Jumpa. Kalinya kah? Lalu. Yang kan? Udah kah? Mungkin bangkit aku ting udah baju udah bang. Kan terus dekat bang ting. Bang. Ya, belakang. Ya. Bang mana bang? Apa ni? Hai lo bang dari ibu kota pulang ke ibu kandung. Hei, mati nak dodo, jaga jarak. Bahaya bang. Bahaya. Jadi bubuk tujuan no. Aku mau naik tu. Pak naik lah. Hai cucu naik Tamiu nah depan nah. Pak mau naik Tamiu nah. Naik tami. Betul. Aku ada yuknya. Bang minyak kau nak. Makanya enggak lah minyak. Oh lagi menurut kau di ban. Tapi kecil. Jadi minum lon.
Nya harus lapor lagi kecil dia. Dah pupu kan je dengan ni kecil kan. Ya. Dapat trip boleh bang menyoba kan. Ya, ya. Mama, mama. Sudah pak. Jadi ke. Siap kerja anu. Ika jarak. Kadang ni. Ika jarak. Nyo, itu itu. Beda tu je. Okey, enam jalan. Tapi lo je. Bapak bebe bapak boleh ke mana? Orang tem lo. Kau nak puja di sini. Yang ke beda tu dah. No. Nhưng kino ko tala kayo yu. Yung pagaga kada kipeng kampung na yo. Mat tidur to kay kampung hana to. Tala na yo ayo. Kudu yu tala. Kalau agenda. Uma uli. Pokoknya Jumat, berkat. Alah, ketua mah di petang bandu. Payah kami tiang petang bandu lah. Bendahara kampung hana ada main no. Alah, mai. Payah kami dia awak petang bandu. Dan dah. Oh, pakai nak untu lah kabar-kabar lo. Ni putu mutung lah mah. Baro tu mutung. Pokoknya putu mutung lah. Pak. Yo buat apa ambil ni? Buat apa ni? Pakau. Beda kerja kerja. Bantu kerja. Baginya Pak. Tigamnya dari Jakarta. Jadi otomatis dia kata Jino pandai corona. Oh, tiga nyo. Oh, harus pakai masker. Pakai masker tu aku pegang. Tapi Jino Pak. Oh deh Pak. Pakai apa? Tengok ada mari. Ah. Jadi harta karantina deh Pak. Nyo kakak no. Nyo kabar masalah kayu lah mau. Bukan lagi orang. Silong kalian identitas ah. Aman, slow. Kau mana? Kau bohong. Ana biji. Bohong. Bukan ni. Cikgu nak kerja. Hukuman Pak. Tenang, hukuman dia jauh. Hukuman Pak. Tu jauh. Tenang. Harap tenang. Hukuman dia jauh. Upload. Tenang. Okey. Harap tenang. Hukuman dia jauh. Berarti menyo lagi nyan sesuai dengan peraturan kanun yang ada di kampungnya, kamu wajib lapor 24 jam. Berarti barang kata lagi adik puno, kakak puno tanpa melapor, nya hanjut. Kada tepu identitas adik bawa orang luar, pastinya harus kenal pasal kanun yang di kampungnya. Pasal malam Pak. Merah lagi Pak. Batang dah belum Pak. Batang dah belum Pak. Tawang. Tu patah. Kau bangai dah. Pak. Yo pasal kanun yang di kampung peraturan. Enggak. Kenapa putra buka? Maaf Pak, lanjut Pak. Jadi adik Jino harus kena hukuman. Jadi satu harus ikut load. Okey, siap kan? Pasal apa, Pak? Pasal hana ikut holi. Leh padung kata kegalang lu menjabat ke kecil nang kanunnya. Berarti Jino adik harus kena hukuman daripada load. Jut, Pak. Siap, Pak. Berarti lainnya bakah? Benar tak? Nyo bakah sebagai ketua kampung muda Ino yang tukang jaga ekor-ekor yang ada di kampungnya. Macam-macam dekat. Yang keji. Jadi itu adik akan dijuk sosialisasi dik supaya adik betul delay lagi kan. Jadi nyo putus dah bakah? Aman Pak. Lu buat mikir orang patang sebanduk tak? Tenangnya masalah di ACC. Okey. Bisa kan? Bisa ya? Bisa Pak. Okey. Pokoknya enggak aman ke mau. Kau ilo harus puja aja leh. Pasal sebanduk. Okey? Okey. Gede Pak. Bapak kecil sekali juga abang. Ji terah badannya. Jadi dah ambul. Jadi harus eksekusi you. Dah perelo. Jaket buka aja. Buka jaket. Okey. Yang harus dapur siap leh. Di negara. Usah leh, kampung. Di mana? Tu. Tak bagi baju kodang tu. Usah. Siap deh. Jangan cok trikon. Beri kau bang. Balik go guys. Hai kau lagi ya? Pandai nak lagi nyo. Nyo berdegang berdegang. Om cepat, Nyo agak boncot. Jangan kau ikut dah ke tipak kan. Boleh mak ya. Iya, tentu. Minah. Okey. Kali push up. Kali push up. Kali. Tanya kamu wakili kah? Jadi kaman. Kali buka. Saat mana kali mau wakili dari anggota kamu? Iya, kau menan ke? Cakap lagi nang tanya harus Tanya memang dah. mau bantu tanya. Okey, apa lah yang kau lakukan, Pak? Bang. Aci ka apa Pancasila tigo? Pancasila? Ha. Okey. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul ke? Anak cakap Haji cakap. Nyo tu yang akan ada telefon lah.
Awak je hana mungkin dah yule kat di portal je. Kita telefon bendahara hana diangkat. Alah. Oh, meh Pak Kecil. Ni mana lah, dah mana lah Pak Kecil. Ni mana becu dah. Jak kenan dah. Di mana Pak Kecil? Ba aku tok no ba wite. Ku dompet kau pinan. Alih siapa dompet? Nyo ku serahkan dah Pak Kecil. Lo hana aku jawab boleh. KTP nai nau. KTP cuba Pak Kecil. Lo hana aku cek no. Nanya ho KTP yo. Nyo tang jumoh turi rupa. Oh nyo tinyo. Nanti Pak Kecil. Bukan, jangan tak loi dia. Ya, ya. Eh. Kau Kecil. Ya, balak tu. Pak Kecil padak. Dia ke balak. Nyo bakal nak gak kita mau ke paket. Ah, bapak tenang. Ji, apa yang hana dalam push up kali? Put apa? Push up. Ji, push up. Kayu put up. Ah, pada ubu je dengan lambak. Ulam Ni ni. kali menung mayu. Jongkok sot ni, jongkok sot. Kuyu kan you post up. Apa ni payu nya hukum ah. Kuyu sosialisasi Pak Ji. Kuyu puno tentang kampungnya. Okey, Yang 4 KTP Ji. Baca. Mana KTP Pak? Baca. You baca. Baca. Boleh bang. Ya, Yang pui lam tak sah. boleh Pak Kecil. Tenang dia. Nyo bang makan. Nyo KTP. Jagamnya. Yang kaya but tanya Oh, itu umur hidup ni. Jadi satu gigi le nyo ni. Kan? Dah pulang dengan bak kecil. Habis nyo di pusat ada nyo ke hai. Nyo mah ada nyo kampung ni ada pusat tu. Jadi gimana? Pulang ni. Pulang lu mah. Takung abang. Nah, jom katanya mbak duduk dulu. Duduk. Okey. Nyo Pak Cik, susah KTP ni Pak Cik kan. Oh memang begitu. KTP dia. Bit dah tengok Pak Ji. Dah you but malah dipucak berayat but lah. Halah, titi orang di pelaku dah. Nyo bapak lagi mengadat bak Cecep. Bang sebab bapak telah tangkap Cecep sebab guna identitas Cecep hana boleh lemah bapak lagi. Sebab punya awaknya bapak lagi mengasid. Memang awaknya hana bucuh tak. Titi orang berlaku bapak lagi. Oh dalam makin rayut dulu lagi. Nyempat KTP Cecep. Jangan ambil gaduh-gaduh ni sebab tengok le tu pada kampung ni tanya. Identitas kampung ni no. Jangan gaduh ni. Kita boleh tanya, dia boleh di kampung punya kampungnya. Sepuas hati Pak. Sepuas hati. Cak jaket kotak silakan kamu. Kalau nak beli dia kata Pak rumah mak cik baik nama. Oh rumah mak cik ya. Ha. Jaket. Terima kasih ya Pak Cik. Jaket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam-macam. Mana orang kampung ni dah. Dah. Alah.